Seperti kita tahu, ada spot check yang dibuat di Dom Zara, dan apabila spot check tersebut dibuat, ada pin bendera dijumpai di beg Zara. Cuma saksi ini ada memberitahu mahkamah dia tidak dapat memastikan pin tersebut sememangnya dijumpai di beg Zara. Dia menyaksikan spot check tersebut tapi tidak memantau spot check tersebutlah pada malam itu. Seperti yang kita tahu, beberapa orang pelajar menyoal siasat Zara. Orang 5 ke 6 orang yang menyoal Zara mengenai kes kecurian, dan Zara tidak mengaku tentang kes kecurian. Saksi ni mengakui dia memang marah pada ketika itu dan menjerit, "Bodoh, sial." Dan selepas apabila Zara tidak mengaku, saksi ini dan yang lain-lain pun keluar daripada dom itu. Saksi juga berkata saksi ini melihat Zara baring di lantai di dom Zara sendiri, tapi dia tidak mendengar apa-apa daripada Zara, menangiskah, dia tidak ada dengar. Saksi juga ada mengatakan pada jam lebih kurang 12.30 dia terlihat Zara berjalan keluar daripada dom dia menuju ke tandas, dan saksi ada diberitahu oleh junior lain dan beberapa orang kawannya melihat Zara di dalam tandas sedang menangis. Dan semasa saksi ini on the way ke dom lain, dia sempat menjenguk ke tandas Aras 3, tapi dia tidak dapat melihat ataupun nampak Zara di dalam tandas tersebutlah. Dan saksi ini pada subuh, jadi kurang jam 4 pagi, saksi ini dikejutkan oleh rakan dia, dan dia mengesahkan pada subuh tersebut keadaan Aras 3 asrama